nak pergi ke Masjid Sultan Abdul Samad Kelai. So kita berada di Masjid Sultan Abdul Samad Kelai untuk solat Jumaat pada hari ini 20 Mac bersamaan dengan 30 Ramadan 1447 Hijrah. Sebelum kita berangkat pulang ke Terengganu, insyaAllah. Cantik dengan seni reka bentuk dia. Ciri-ciri tak pastilah ciri apa. Hari ini sangat terik. Ciri baik.